Aunty, tak cukup bisnes lagi ke? Hari tu dah bukan buat short, record, ini nak buat detailing pula. Bukan. Ini sebelum deliver dekat customer. Oh, jadi sebelum deliver kat customer kena buat detailing kan ni? Ya, aunty yang buat. Aunty tahu ke buat ni? Tahu berlakon je. Tengoklah mana ada wire. Lepas tu, kereta yang dibawa ni semua tak cantik kan ni? Kena polish ni. Tak, mana ada. Sini aunty tunjuk. Awak nampak tak ni? Ini semua dah siap dah. Oh, okey. Tak ada salah eh. Nampak? Cuba awak tengok. Mana ada calar. Awak tengok betul-betul. Oh, memang tak ada lah. Ya. Hasil tangan aunty kan? Ya, mestilah. Sekarang aunty nak tunjuk satu kereta yang belum buat apa-apa lagi. Baru sampai dari port je. Yang ni kena hujan, kena panas hari-hari. Tapi awak tengok condition dia. Cat dia masih elok lagi. Ini aunty belum buat apa-apa lagi ni. Ada minor-minor je lah kan? Cuma kena cantikkan sikit je lah kan? Betul. Tengok dari luar, belakang ni pun berkilat lagi aunty. Mestilah. Siapa cakap aunty bawa masuk kereta calar-calar ke sini? Oh, memang complete set aunty ada. Ini dia punya polish, wax. Oh, ni yang tengah buat ni. Oh, jadi aunty buat luar je lah ni. Luar dalam. Luar nak bagi nampak cantik, dalam nak bagi bau macam baru. Korang kena tahu tau, bukan yang ni saja aunty buat. Sebelum aunty deliver, enjin semua aunty check dan aunty buat full service untuk korang. Oh, memang comprehensive. Dari Jepun sampai keluar ke showroom semua aunty buat lah ni. Ya, cuma korang kena tahu, part detailing ni bukan aunty seorang je buat. Showroom lain pun ada. Tapi part yang servis sebelum deliver tu, bukan semua showroom buat. Kereta cantik, maintenance tip top. Oh, jadi apa lagi aunty bagi? Detailing yang bagi, servis yang bagi, apa lagi? Macam tinted tengok ni. Tinted pun dah siap dah. Tinted VIP yang memang tak dapat kosong, gelap lah. Ya. Jadi bagi minyak penuh. Pakai dan ais. banyak lagi lah. Pakai IC aunty ke apa tu, minyak penuh tu? Yelah, kereta memang dah cantik. Tapi aunty cantikkan lagi. Kalau tak, awak pun tak pakai makeup. Saya lelaki aunty. Takkan saya nak pakai makeup? Aunty tengok ada je lelaki pakai. Jadi, kalau korang nak beli kereta dengan aunty, korang tak perlu risau. Aunty buat end to end. Jadi, kalau korang nak beli kereta, jom datang jumpa aunty. Di Prime Wheel, Subang Jaya.